Kewartawanan lampau bermula di sini. Dahulu, berita bermula dengan dakwat dan kertas. Setiap cerita ditulis, dicetak dan diedarkan kepada masyarakat. Di dalam bilik berita, prosesnya teliti, berstruktur dan menuntut masa. Namun, satu perkara kekal, tanggungjawab untuk menyampaikan kebenaran. Hari ini, lanskap media memasuki era baharu apabila maklumat bergerak secara masa nyata merentasi pelbagai platform digital, menjadikan bilik berita lebih pantas, fleksibel dan responsif dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Peranan wartawan juga berkembang daripada penulis kepada pengurus maklumat, menggabungkan data, visual dan teknologi untuk menyampaikan cerita yang lebih bermakna. Dalam dunia media tanpa sempadan, wartawan perlu pantas menguasai teknologi dan kemahiran baharu. Namun, integriti, etika dan kebenaran tetap menjadi prinsip utama yang tidak boleh dikompromi. Dengan sokongan teknologi dan kecerdasan buatan, AI, proses kerja menjadi lebih efisien, tepat dan berskala. Ini membuka ruang untuk liputan yang lebih mendalam dan menyeluruh. Walau sehebat mana perkembangan teknologi dan inovasi media hari ini, nilai kewartawanan tetap tidak boleh diketepikan. Integriti, ketelusan dan kebenaran mesti terus menjadi asas utama dalam setiap laporan demi memastikan kepercayaan masyarakat sentiasa terpelihara. Bilik berita moden kini bergerak lebih pantas, lebih pintar dan lebih bersedia mendepani cabaran baharu dalam era media digital yang sentiasa berubah.